Kalau pening sangat nak masak apa tu tak tahu bila balik kerja, korang boleh cuba masak ni. Simple tapi tak boleh berhenti. Ni dia sambal totok. Orang Jawa mesti tahulah kan. Jomlah kita buat. Mula-mula korang perlukan minyak yang panas, kemudian gorenglah ikan bilis yang premium ke, yang mata biru, mata merah ke, tak kisah, sampai dia garing, and then asingkan. Kemudian korang goreng bawang merah, cili hijau, cili padi merah. And then sampai dia garing sedikit, korang angkat dan sejukkan. Kemudian masuk dalam batu lesung ni, korang tumbuk dia sampai lumat sedikit. And then season dengan sedikit garam, gaul sebati. Masukkan semula ikan bilis yang garing tu, henyak dia. Korang henyak sampai dia lumat sedikit. Nak lagi sedap, perahkan sedikit jus limau nipis. Kecoh dah air liur kan. And then macam biasa, korang dah boleh hidangkan. Simple je guys. Makan dengan nasi putih panas-panas, telur mata dengan kicap manis sedikit, dah menjadi nikmat dunia yang kau tak boleh dustakan lagi. Okeylah guys, selamat mencuba. Sedapnya guys.